Okey, so ini adalah satu alat yang penting yang korang kena ada untuk kereta dan juga motosikal korang. Okey, so ini dinamakan battery tester. Kegunaan dia untuk kita cek bateri kereta ataupun motosikal kita masih berkeadaan okey ataupun dah nak rosak. Okay, battery tester ni nak guna dia senang je. Dia ada dua kabel. Ini kabel negatif dan ini kabel positif. So kita just clampkan saja pada bateri kereta ataupun motor kita lah untuk kita tengok dia masih keadaan baik ataupun dah nak kena tukar lah. Ok, so jom saya buat demo. Kita buat pada bateri yang sebenar. Ok, cara dia senang saja. Negatif hitam pergi ke wayar hitam lah, wayar negatif macam ni. Positif pergi ke merah, macam ni lah. Jangan terbalik pula. Kalau terbalik dia tak boleh read lah. Ok, so indikator dia akan menyala macam ni lah. Ok, so menunjukkan bateri saya ni berkeadaan middle lah. So dia tengah-tengah. Nak cakap kuat sangat pun tak, nak cakap full sangat pun tak. Dia berkeadaan sederhana lah. Ok, and then battery tester ni pun dia boleh check kita punya alternator masih berkeadaan baik ataupun alternator kita dah nak kena tukar. Ok, tapi untuk kita check alternator ni kita kena start dulu motor ataupun kereta kita lah. Ok, kita start dulu. Ok, so enjin motor saya dah start. Battery indicator ni dia berkeadaan good lah. Jangan tengok yang kelip tengok yang pada ni, yang lampu tak berkelip ni. So menunjukkan charging system motor saya ni masih ok, masih tip top. Ok, ok, kalau korang berminat nak beli battery tester ni, korang boleh tekan beg kuning di bawah. Ok, korang wajib beli satu, simpan dalam kereta, simpan dalam motor. Boleh pakai mana-mana, sangat mudah dan sangat praktikal. Ok, kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa follow, like dan komen jika ada sebarang soalan. Bye.